Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Apple channel. Ya. Okay, kali tu aku bola trip suka-suka untuk pancing lah. First time aku pergi pancing tu, saya dah pengalaman newbies lah. Okay, newbies. Okay, tu aku pun jorat. Okay, ini tu aku pergi tunggu kawan ku lah. Kawan ku sampai, and then harap ada manis-manis lah hari tu untuk aku yang bergelar orang baru sebagai pemancing tu. Okay, cuaca hari tu okay, panas, dah hujan lah. Air di laut pun okay, tenang je. Okay, kata aku akan tunjuk dengan kita orang lah keadaan di luar. Okay, tu aku pun pancing. Tu pancing baru lah, baru dibeli. Okay, jom. Okay, tu lah suasana keadaan di Muara Pulau Melayu. Okay, laut tenang dah lah, hari cerah. Okay, kita akan pancing di laut. Okay, untuk bos aku mancing. Okay, so kita kasih jam. Kita pun pancing udang, umpan pakai udang lah, pakai udang mati. Okay, jom. Bismillah. Oi, ya pula. Sibuk dah, ya dah. Siap je. Oi. Kebatuk lah. Oh, kecil lagi. Cuba lagi. Oi, dapat oi. Dapat kecil. Ada boleh. Guys, dapat kumpau kah? Boleh lah. Aduh. Saya dah takut nak kesisik dia. Soal lesen pertama tu kan, semua hidup kan? Makanya dari awal dia datang. Soal lesen semua hidup tu kan? Akhirnya besar ya pun. Boleh lah. Okay guys, sampai tu dari pagi sampai petang lah tu, dalam pukul 2 macam lah aku mancing. Mula-mula memang saya dah hasil lah, gua kira kumpau, jadi last ada sikit lah, tapi ikan kecil-kecil je lah, ikan kecil-kecil je aku dapat. Okay, aku akan tunjuk dengan korang tu lah. Okay, tu ikan aku dapat. Ikan pun ikan kecil-kecil je. Ikan besar-besar belum dapat lagi lah. First trip aku pancing dapat ikan kecil-kecil je. Boleh lah, kita belajar-belajar. Okay guys, sampai itu aja video aku untuk kali tu. Tok lah pengalaman first cubaan aku belajar memancing. Okay guys, sampai itu aja video aku. Jumpa di next video, next trip aku memancing. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ciao.